Pasal sejarah negeri kita yang terpesong, yang dipesongkan, sengaja dihilangkan untuk meletakkan negeri kita paling bawah sekali. Tak betul. Saya kata betulkan semula sejarah. Mereka lawan saya, PM pun lawan. Dia kata hang duk ungkit sejarah lama-lama, satgi Siam mai tuntut Kedah, macam mana? Tu saya duk maki orang tu. Bila pula Siam memiliki Kedah? Hang abang kat aku? Bila? Dokumen mana? Fakta mana hang ambil? Siam memiliki Kedah. Dia biasa serang kita tapi dia tak pernah memiliki kita. Pada masa serangan berlaku, Kedah diperintah oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Masih dikawal oleh Sultan negeri ini. Berperang cerita lain. Dia kata Siam nak main tuntut hang tu Perdana Menteri. Kalau tempat lain saya kata bodoh. Oi. Tapi tak boleh katakan no. Contoh. Tak kata aku mana pasal dia sungguh. Tanpa rujukan kepada apa dokumen, tanpa rujukan kepada ahli sejarah, tanpa rujukan kepada mana-mana dokumen atau keputusan mahkamah ke atau satu protokol antarabangsa ke apa tak rujuk, dia kata Siam boleh tuntut Kedah. Hang tu Perdana Menteri. Kalau Siam dengar Perdana Menteri Malaysia kata mereka boleh tuntut salah satu negeri dalam Malaysia ni, apa jadi? Kena benam buang pok ni tuan-tuan. Korek bagi dalam sikit. 6 kaki tak cukup. Saya cakap tentang sejarah. Mereka marah. Mereka kata kacau negeri lain, nak ambil negeri lain. Hai, siapa kata aku nak ambil? Nak ambil ni barang orang. Ni barang sendiri, bukan nak ambil. Barang sendiri. Dokumen kita terpakai. Yang memisahkan Pulau Pinang pada kita tu British. Jadi saya cakap atas fakta sejarah tu, orang marah. Hampa tak mau dengar. Sebab tu aku cakap bagi derai. Dan hampa tak dengar juga. Aku seliklah sikit. Bala bapak hampa. Macam tu. Bila sebut tu baru hampa dengar. Baru hampa jaga pada tidur. Kalau tidak hampa tak dengar kan? Betul lah kata aku tu? Kena kata baru hampa dengar. Kalau aku cakap elok tak buah tu. Dia buah haji nombor tu. Tu haji nombor tu kan lah. Tak buah jelibo tu. Hampa tak dengar, bos jelibo hantar pedas sangat. Padahal lah hang bodoh. Dia tu malas ceramah tu.